buat apa lagi? Okey, cara aplikasi minyak padi yang betul dia ada banyak kaedah. Tapi yang sangat berkesan adalah dengan cara hiburan dan sapuan. Okey? Sebab apa? Kalau boleh kita nak dapatkan the maximum benefit daripada minyak padi tu. Sebab minyak padi ni dia bertindak bila kita hidup, okey, dengan cara kaedah yang betul. Okey, dia akan masuk ke dalam kita punya rongga badan lah, which is dia akan masuk dalam kita punya mental olfactory dan juga paru-paru kita. So daripada situ dia akan bekerja. Okey, tapi kalau setakat kita hidup macam tu, dia tak bagi maksimum benefits pada diri kita lah. Okey, semua dah ada Okey, cara dia senang ke? Okey, you all rub macam ni, arah lawan jam. Okey, sebab kita pergi orang Islam, okey. Kalau boleh tu kita nak gunakan kaedah arah lawan jam, okey. Di mana masa kita buat macam ni lah, kita rub ni, masa tu kita niatkan apa sahaja doa yang kita perlukan lah. Katalah kita ada sakit, okey, dan kita minta orang bantu dengan minyak ni, jadikan dia sebagai wasilah untuk masalah kesihatan aku contohnya. Okey, dan hidup dalam-dalam. Dia hidup dalam-dalam, dia kena okey, dan biarkan dalam 2-3 saat macam tu dan baru lepaskan. Kadang-kadang kalau katalah you all apply minyak padi tu, lepas tu you all rasa pening ke kan, itu bukan sebab minyak padi itu sebab otak kita ni oksigen dia baru masuk dalam otak kita, sebab tu kita rasa pening. Okay, so bila dia masuk dalam tubuh kita, daripada situ dia akan bekerja mengikut apa yang benefit pada tumbuhan tersebut lah. Bila dah hidup tu dan sampailah dekat kita punya belakang leher ataupun di nadi-nadi kita. Kita jangan underestimate minyak padi ni, tapi make sure minyak padi tu 100% pure. Sebab apa? Minyak padi ni dia ada yang fragrance. Kalau yang fragrance tu of course dia ada chemical which is dia tidak memberi apa-apa benefits pada kesihatan kita.